Hi guys, welcome back to my channel, My Diaries of Life, Dari Hidup Ini. So today is 14 March 2026, hari Sabtu. Dan nampak tak pukul 6.45. And ini dah dekat muak. Sekarang ni dekat rumah mak, dekat Bakri. Sebab kita orang iftar sama-sama dengan mak malam ni. Okay, and then ni baru sampai dari Dengkil pagi-pagi. Ini naik bas. And yeah, so mama dah masak. Sekarang tadi sempat tinggal pergi bazar, tapi ni tak shoot sangat dekat bazar sebab hujan. And then adalah kejap lagi aku tunjuk korang makanan yang apa. Okay, ini nak tunjuk korang apa menu berbuka kita orang malam ni. Okay, so what we have, tada. So ni curry puff yang mama dah goreng, mama beli frozen. And then we have popia daging. Papa cakap sedap, so papa repeat beli hari ni, which is with me. And then ni ada kuih seri muka, tak tahu lah sedap ke tak. And then here ada tempe goreng papa. Lepas tu ni mama masak juga, I think sayur turi kot. Haha, I don't know. And then ni ada ayam madu, beli dekat bazar dekat Pek Jauh tadi. Lepas tu ni ayam goreng. Lemak dah tumpah pula. Okay, tada. Sekejap tutup dulu sebab sekarang baru pukul 6.45, which is masih awal. And then tu ada bubur lambuk. Lepas tu air kita ambil tiga air tadi. Ada air 5 asam boy, air tak ingat lah. Oh, ada air Ribena dengan air strawberry yogurt. Okay, so Mimi nak tunjuk korang my favorite food yang mama masak, which is asam pedas ikan kari. So mama masak this sebab orang dah nak balik. And yeah, ada tengah panaskan atas dapur. Stop. Tada! I hope you guys can see, tapi korang tak nampak ikan dia. So nantilah nanti saya tunjuk ikan dia. Ni tengah hujan guys, kalau korang boleh dengar. Dengar tak? I don't know lah boleh dengar ke tak, tapi sekarang ni tengah hujan. Ya, kita orang buka berempat je today. Sebab Pok Chu and Kak Iki dah pergi KL. Because this year Kak Iki raya dekat Indonesia. So yeah, kita berempat je. And fun fact, malam ni kita orang nak pergi shopping untuk Lalu. Because we had this family tradition where kita orang akan beli barang-barang macam kapet, alas meja, langsir dekat Bukit Kasih tau. Sebab kedai dekat Bukit Kasih tu murah. So kita akan pergi sana, tapi Mimi love gila. Dia kedai Chinese tapi dia okey, faham tak? So kita akan shopping kat sana. So yeah, see you guys bila dah iftar nanti. Bye bye. Saya Sherry tengah tidur. Meow. Sherry. Kalau ada bapa ngantuk penat sangat. Coba makan sama. We're going out to Bukit Pasir. Kita dah sampai Bukit Pasir. I'm with Mak. Mak? Yes. Jadi banyak kedai tau, dari dia sadar juga.
It is like the one at home lah. Ni nak berapa akak? Dua. Ayah ambil. Buset. Kan, betul kan? Cantik. Rasa nampak kecil. Kenalah. Labu-labu. Sama macam yang lepas tak nak ambil dapur. Dan main kapet. Yang tu that one biru-biru. Tak apalah, dia putih nampak terang. Kalau hitam tak. Taklah. Dapur macam yang tadi tu. Kalau dikelak lagi sikit nanti orang mamak ni. Ni. Oh, tak nak lah. Kalau ambil semata-mata Dubai tak nak lah. Ni. Nak tala apa? Ketupat. Apa? Berapa meter lah? Okey. Meja makan 2 meter, 2 meter, tambah 1, 5 meter. Bento sadar. Sekejap. Mak lambai. Apa? Hello. Lambai lah. Sama mak. Supaya dia tak malu. Dia ni dah tadi. Alah. Ini tak sama. Guys, nak tunjuk something. Saya tengok my baju. My baju. Tada! Sama guys. Kalau aku inspirasi. Yang ni jadikan 2 meter lagi 1%. So, I tak jadi ambil yang ni. So, semua nak satu warna. Mau satu warna? Ini lah. Tak apa. Boleh buat. Boleh buat. Itu bisa potong. Ada potong tadi. Potong saya boleh taruh. Ya. Ada orang kan kehilangan banyak duit kan. Sama lagi 2 meter. Ni ada sampul bentuk. Mak beli pokok bang. Nanti ini pokok lah. Okey. Ini semua Ya, Pak. Thank you. Okay. Jangan shopping. Orang nak pergi Mori pula. Okay. Let's go. Hi guys, kita orang tengah Mori kat Yun Cheesy. Tada. Kita ada Mama, kita ada Papa, kita ada Mak. Tada. This is the best roti john lah kononnya dekat bakery. Saya tak tahu. So kita akan rasa. Okay. Roti john dah sampai. Tada. So good. Alah. Cuba makan semua. Pandai makan. Dengan sayur-sayur. Wow. Ada terus. Ada lebih ni. Oh, cantiknya. Ketek. Berapa tahun ni? Belum, 1 tahun 6 bulan. Dia sebenarnya kedai, setahun 4 bulan. Semua kan? Lahir dia balik. Guys, kita orang lah haus sangat. Kita minum banyak. Padahal orangnya 4 orang je. Hahaha. Okay, bye. That's the end of the vlog.